sold. Asyik daripada paling jaya ni. Ni. Dah sold. Ambil sofa yang tu. Bawah kema. Tengok ni. Ini dah sold. Mestilah servis dulu. Belum hantar ke rumah Acik. Ini muka driver kita Acik. Yang depan tu. Projek apa tu? Projek dengan cerita Bos Ijan nak buat kolam mancing Acik. Jadi Acik yang sampai ke gudang Bos Ijan ni, jangan risau. Kali ni tak boring. Nanti ada supa dupa, ada rumah jantan kecil-kecil, ada kolam mancing untuk Acik. Jadi sambil bini-bini Acik pilih sofa kan, Acik pergilah mancing kat depan. Yang paling penting, this is gudang Bos Ijan. Yang kat dalam ada geng kita daripada Singapura, dah nak sold. Okay, apa pun. Kat mana? Gudang Bos Ijan, cari Angel. Nak kerja sini, Ivy terus. Okay? Kita perlukan... Dia pun dah sold. Ni, ni dah sold. Ni dah sold, berak. Patut. Bye-bye, Cik. Salah.